Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droid Box. Hari ini hari Jumaat 16 Januari pukul 7.27. 7.27. Kita on. Just grab kita matikan. Let's go. Plus sudah masuk. RM11.20. Dungeon Jalan Pudu. Pergi mana? Pergi SKL. Let's go. Turn left, then in 60 meters. Turn left onto you will arrive at Persiaran your Hospital, destination. then you will arrive at your destination. Kiri ni pun boleh kah? You have arrived at your destination. Okey bang, semoga dipermudahkan segala urusan bang. Okay, take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Next. Sekarang kita dekat SKL. Kita tunggu untuk 6 seater dengan Plus juga hari ni. Kita cuba kentalkan jiwa. Alamak, dah mati ke? Untuk layan Plus dengan 6 seater. Awal sangat masuk KL ni. Awi. Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road. 6 seater masuk.
Dah terlepas dah. Berapa orang bang? 2 orang ni. 2 orang ke? Ha. Oh, okey. Saya ingatkan ramai ni. Sebab sister. Deputy sikit kan? Ha. Alah. Ada mana? Selamat sidang. Sini je lah. Main sini je lah. Sikit je ni pun. Alhamdulillah. RM30.50. Dalam 12 km. Sekarang kita sangkut jam kat sini. RM25 salam tanah. Head toward Jalan 164th D. Berapa orang? Berapa orang? 5 orang. 5 orang? 6 orang. 5 orang. 5 orang. Saya booking itu 5 orang mau ada. Yang 1 orang tawari. Bukit Tungku Ya. Itu viewers ya. Sekarang udah sikit gigi. Oh. In 600 meters, take the exit toward JLM. Do turn Keppel. Biasa jalan kan? Biasa.
Boleh ah. Nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lapan 23. Kilometer. 3 booking RM42. Tadi kita start pukul berapa tadi? 7 berapa? 1 jam pertama 20 kilometer RM42.50. Alhamdulillah. Sekarang kita dekat Bukit Tungku pula. Kita tengok dekat Bukit Tungku ni macam mana cerita. Kalau Bukit Tungku ni diorang ni orang kaya sangat. Jadi diorang pakai driver, diorang tak ambil Grab. Jadi kita kena pergi dekat, yang paling dekat sekali dekat Mount Kiara, Jalan Duta. Institut Kefahaman Islam. Sekarang kita dekat Institut Kefahaman Islam. Kelas RM19.30 pergi mana? Briefy, let's go. Kita main town je hari ni. Let's go. Tijani, Bukit Tungku. Mana tempat? Nak kena U-turn balik. Let's go. Tadi tak tengok lah, lupa lah. Use the right 2 lanes to turn slightly right onto the Jalan Sultan Haji Ahmed Shah ramp to Complex Kerajan, Masjid W Persekutuan. In 600 meters, turn left. Hari ni kita just follow the flow. Follow the flow. Tadi lupa nak ambil prestasi masa matikan enjin tadi lah. Next time tak nak buat lagi. Tapi itulah dia laporan dia tadi tu. Yang berapa kilometer, berapa 20 kilometer RM40 1 jam. Alamak, jatuh pula. Turn left. In 50 meters, at the roundabout, take the first exit. Exit the roundabout, then you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. Your destination is on the right. Morning, Grab car pick up Tijani 2 North, Blok 2 B2. Tijani 2 North, Blok 2 B2. B2 ini depan saja bang. Depan saja. Pusing kanan. Pusing kanan? Dah atas sikit. Itu. Oh, okey, itu. Okey.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muat je kalau nak. Kita balik lah. Five star, 5 star. Alhamdulillah. Sekarang kita punya meter menunjukkan 80 km. Tadi kita start kat 46. So 34 km. 34 km. 34 km. RM8. RM68. 1 jam setengah. Alhamdulillah. Teruskan lagi pencarian. Sekarang kita dekat jalan apa ni? Lupalah nama jalan ni. Jalan Raja Laut. Kita dekat Jalan Raja Laut. Ini kalau tembak KLIA pun dah cantik dah ni. Tapi sebab baru RM60. Kita dapat 100, kita tembak KLIA. Sekarang baru pukul 9. Masih mencari lagi. Terus mencari dan terus mencari. Alamak, patut tadi tunggu kat situ lah. Ini aku lagi mana ni? Alhamdulillah dapat platinum sugar fish. Keluar balik. Alhamdulillah dapat lagi. Alhamdulillah. Orang yang sama.
Already okay. Already give cat. Me. Ya, ya. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah drop off. Dapat passenger yang sama, semua pada bangga-bangga. Tak boleh nak buat apa lah. Tapi dapat high price, RM60. Tak apalah, lebih RM8. Orang tadi kena penalti sebab passenger no show. Kita tak nak nanti kan ada soal jawab kita dekat akhirat sebab nama dia Muhammad. Jadi kita pulangkan balik dia RM3 tu sebab tadi saya ambil passenger no show, jadi dia kena penalti. Dia bukan no show, dia dah show tapi dia lambat, so tak boleh nak tunggu. Tapi itulah, kita pulangkan balik RM3 tu supaya hati pun lega. Alhamdulillah. 142.5 km. Continue straight. Saya rasa nanti kan sampai kat sana 146. So 100 km kita jalan, RM131.20. Ini dah termasuk sekali dengan itu tadi tu, penaltinya. So RM128. RM128. 100 km 3 jam. 7.29, 8.20. Berapa tadi first booking? 7.27, 8.27, 9.27. Nanti kan kita sampai sana 10.27. 3 jam 100 km. Jam 100 km RM128.20. Alhamdulillah. So kadang-kadang kita memang nak kena ubah-ubah strategi kita sikit. Sebab tadi kita dah ada dekat port untuk pancing, jadi kita terus pancing je lah tadi. Dah booking. Lepas ni kan rasanya lepas semalam Jumaat baru kita keluar. So kita cuba keluar just grab je. Lepas tu kita cuba pancing lagi untuk patah balik untuk second set punya. Alright. Baik, Alhamdulillah. Nanti kan kita tengok nombor. Nombor dah masuk belum? Nombor dah masuk. Apa salah aku off? Kenapa dia off? Macam mana boleh jadi off? Siapa yang off? Nombor dah masuk. Meters, merge onto KLIA Expressway, Leva Madami. Anda sudah berada pukul 10 suku 1875. Jadi sebab hari ni hari Jumaat, so masa semalam Jumaat tu kira macam sambil-sambil menunggu pergi semalam Jumaat. So kira macam strategi jugalah tu. Jadi kita tak adalah terasa tunggu lama sangat. Okey. Lepas ni kan kita sarapan dulu. Baik. Kedai mamak apa dia nak buat macam tu. Dekat kedai mamak tu kat atas. Dekat rumah Royal lah, tapi bukan kat Namia, kat belah sana.
Okey, alhamdulillah sekarang dah pukul 2.32, 2.30. Kita buka plus dulu. Dah masuk belum plus? Plus minit jom masuk tak? Sekarang plus nombor berapa? 281 300 baca. Keluar ni. Standard 400. Di situ ha. $281,300. Buka je lah Just Grab. Kita mula awal kita nak tengok nak patah balik naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang kita dekat 220.7 km, RM182.36, pukul 3.30. Daripada 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 8 jam. RM182.36, 7 job, 180 km lebih kurang. Alhamdulillah kita dah sampai KLIA, dah drop off. Kita punya earning tadi RM237.36. Kita jalan 240. Lagi 3 km 240. 240 km RM237.36. 8 booking. Lepas ni kan kita tengok nombor kita berapa keluar. Tapi kalau bandingkan kalau naik Genting tadi, memanglah kilometer rendah, tapi mencanak naik, macam mana nak kira tu? Memang kilometer dia akan jadi rendah, tetapi kenaikan itu sangat tinggi. Penggunaan brake dan enjin yang bekerja lebih, minyak yang lebih. Wah, kapal terbang. Siu. Okey, nombor dah masuk. Kita tengok nombor. Anda sudah masuk dalam barisan pemandu mulai 5.19 petang. Nombor anda 6 seater 751 hingga 775. Nombor standard plus anda 1051 hingga 1075. Nombor standard 1851 hingga 1875.
just grab. Berapa lama nak tunggu? Kita tengoklah nanti. Alright, lepas ni kan kita asar dulu, lepas tu makan, lepas tu nanti kan kita sembang lagi. Alhamdulillah, sekarang 7.42. Nombor kan ni apa nombor? Kita 2, 3, 4, 3, 6 8 booking. Ni apa pula ni? Kita punya nombor plus 460. Tadi dah masuk satu dah, tapi dekat pukul 7 tadi tak dapat nak ambil. Kalau plus dah boleh keluar dah ni. Standard 651. 6 seater ni masalahnya 400 ni kalau nak tunggu 6 seater. 420. Tengok yang biru punya 407. Oh, memang tidaklah tunggu. So kita buka plus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak naklah pergi jalan. Jalan jam pergi jalan. Okey, dah nombor 2. Okey, kita buka. Ini yang nombor 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alamak. Ai. Nombor 3 dah. Lepas ni kan nombor 4 ni. Bagi yang sendayan tu pusing-pusing ke tempat lain dulu. Kalau tidak nanti kan masuk ke tempat kita balik. Suasana di landside. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Short trip. Woi, lambat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah briefing. Arriving in Terminal 11 2. minutes at 8 p.m. Central Suit. Briefing, let's go berumah. Head northeast, then in 100. Tadi kita masuk pukul 5 suku, 6 suku, 7 suku, 7.50, 2 jam setengah tunggu untuk keluar plus. In 300 meters, make a right U-turn 2 jam to stay setengah on untuk keluar Jalan plus. KLIA Alhamdulillah, 1. boleh lah. InsyaAllah lah hari ni boleh dapat tak 3 tiang. Alright, let's go. Kita ambilkan semua dulu. T1, T2. In 90 meters, make a right U-turn. Make a right U-turn to stay on Jalan KLIA 1. Continue for 800 meters, then go straight into Leburea KLIA. Continue straight at the first traffic light. Then, in 700 meters, go straight.
Head southwest on bus, taxi, motorcycle and e-hailing. Not arrival. Not arrival. Arriving in 2 minutes at 8:27 p.m. Denied. M vertika. Yes. Malah tapi dah vibe saya cakap dulu baru ini baru benda itu saya But I cannot see. balar ni minta puri No, miss I. ya kita bahu botol yang kondisi cek Head toward departures, KLIA terminal. In 200 meters, merge onto departures, KLIA terminal. saya jadi
Your route avoids road closures on Balaton Loke U. You're on the fastest route. You should reach your destination by 21:37. Merge onto departures, KLIA terminal, then take the ramp to E6. Take the ramp to E6, then merge onto Route 26. In 500 meters, merge onto Route 20. Alhamdulillah, pukul 9.51 kita sampai rumah. Macam itulah kadang-kadang dugaan bahawa apa boleh buat, sepatutnya kita kena sabar, tapi kita tak boleh nak sabar. Jadi itulah, sama-samalah kita mengambil pelajaran dan pengajaran daripada perkara yang berlaku tadi itu. Yang pentingnya kena banyak sabar. So kita jalan 320 km. Tadi kita gerak 48 km. So sekarang ni 369, 320 km, RM302, tapi yang kita dapat 296 tambang. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Terbaik. Terima kasih kerana menonton dan ambillah pengajaran dia.